Hello there guys, morning day 2 hari Jumaat. Hari ni 12 bulan, pukul 7.35 baru bangun. Ni nak breakfast. Orang lain semua dah breakfast Aku dengan dia baru bangun, baru siap. Mana semalam penatnya tidur berbunyi macam-macam dah. Tidur pun agak lewat malam. Barai juga sebab baru sampai ke tutorial jalan kan. So jangan lupa like, comment, share and subscribe. Maybe day 2 pun ada 2 part juga. Kita tengok banyak tempat buat 2 part. Kalau tak banyak tempat aku buat 1 part je lah. Maybe aku buat setengah jam. Jom lah kita tengok. Oh, hotel yang aku duduk ni Toba Village Inn. Okay, bilik okay, facilities pun okay. So jom lah kita tengok breakfast apa. Saya aku update. Okay guys, dah breakfast. Semua nak makan. Aku je tak makan ni. Nasi goreng, ayam, telur. Biar lah dah siap pun. Kita sambung. So kita breakfast. Aduh, malah nak breakfast banyak. Breakfast nak berak pula. Jom kita ada suhu pun. Malam ni kita mandi. Punya environment dia lawa. Tak terlalu serabut sangat, tak terlalu simple. Mana cantik. Ada yang main jet ski macam biasa, OOTD. Betul aku lari. Okay guys, aktiviti kita ni mendaki bukit, tapi tak tahu bukit mana. Sedap, tapi lembut kan. Aku isap dah mandi-mandi tu. Duduk dekat tak? Hotel yang kami duduk ni Toba Village Inn. Toba Village Inn. Aku tidur dengan kerbau. Bunyi je macam tidur malam. Mana tak bunyi apa? Toba Village Inn. Okey lah hotel dah. Bilik okey, environment okey, mat pun dekat. Kita tengoklah aktiviti apa lagi. Aku sambung balik. Siap. Ini pergi ke Bukit buat dah. Bukit Salbia. Bukit tu, Bukit Holbung. Bukit Salbia tu lain kecil Holbung ya. Lawa. Yang ambil gambar tu. Ya. Tangga tu track motor kot. Track motor sebab ada motorbike punya. Tadi breakfast, lepas tu naik jalan kona-kona. Wih lawanya. Bawah
Ayo. Salah jalan guys. Jumpa dekat sana juga. Tapi saya jalan dari sini. Oh sama aja. Dari sini. Okey dah. Sini senang tapi sini senang lagi. Oh, tak nak. Capek. Sini kan? Ya. Aku dah bilang tapi dia tak percaya. Kami suka yang ekstrim. So kita ambil jalan yang mudah walaupun dah naik separuh dah. Dia pun patah balik lah. Tak tahu. Oh naik balik. Dah penat ke? Tak apalah, kita ikut jalan ni. Ada turun juga. Semua turun balik. Nak je lah tu boleh tau. Jumpa tempat yang sama. Tengok yang ni yang jauh. Tak dia kata sini senang. Breakfast, jalan guna-guna. Ni hiking pula. Tak ada hiking. Tapi jalan ni, ya Allah, banyak view. Nah, hari ni dah pukul 10. Tak sepanas Malaysia. Tapi atas ni dia dingin lah. Tak banyak. Bapak jauh. Tengok atas tu. Sambung tadi bukan maksud dekat kedai tapi kedai tu tutup. So ni yang view kawan. Apa kena memang Danau Toba Medan. Ni Bukit Halbung. Ada yang hiking. Okay, sorry. Kira mana macam. Ada yang hiking. Bukit agak pacak. Toilet banyak, ada orang camping pun dah. Wish lawanya. Wah, tinggi gila. Dah tak fit. Naik motor pun tak letih macam ni. Allahu Akbar. Ada camping. Oh, boleh sewa kemah juga sini. Oh. Keliling bukit. Okay, thank you. Nanti drone boleh drone. So, dah settle ambil gambar apa semua. Okay, steady dulu lah. Itu. Itu apa? Lecak guys. Lecak. Mana ni? Betul-betul matahari. Dengan tu tak tahu depa dengan blast-blast apa bagai tu. Tapi view penat pun hilang macam ni. Sini lah. Sebab sini. Okay guys, settle dekat Ramak di Bukit Halbung. Mereka masih ber-OOTD. Aku kurang berminat ber-OOTD ni. Kena kipas walaupun tak ada lah panas sangat. So, jom lah. Alhamdulillah sampai juga. Ya, semua ya. Ya, jom. Boleh mana? Baik ni. Ada tak kat gambar satu? Yalah, phone panas kan ni? Ya, ada satu hangnya. Ha? Kapten lah. Ah, dah. Baik. Semestinya Encik Rahan kita, projek kita dan cameraman. Jangan lupa kontak. Nanti letak kontak dekat description. Cari untuk kalau ke Danau Toba Medan. Okey. Servis paling terbaik. Mantap. Ni bukan nak puji tapi ini realiti. Oh, dia nak pergi tu yang Dapat tour guide yang sama haluan dengan kita pun
Rezeki Yusof. Cepat, jom. Tak sangat. Tadi buah kipas dia dah kurang sikit. Yusof, come on. So, jom. Tapi serius tu gak ni aku recommend. Rehan muda lagi, muda pada ni. Tapi simple. Okey. Tapi terima dia hang tak huruf dia. Guna tangis bagi ada naik gimana Sekejap lagi aku sambung. So ni tempat yang kau bawa dah kami main tak tahu daripada kemarin. Almost setiap tempat tu kami jumpa je turis daripada Malaysia. Cuma tak bersembang lah. Tak kenal. Tak tengok pun. Panas tapi view okey. So mengubat dah sikit keletihan yang terungkap di kaki, di lutut dan di tumit. Tapi Bukit Cinta pula. Hai, cinta tak cinta. So naik tadi letih turun okey sikit buat turun. Tapi dia matahari panas. Terik lah dia pukul 12. 11.55. 10.55 sini. 10.52 Malaysia 11.52. Sini Malaysia awal sejam. Panas tapi okey. Tak terlalu over sangat. Dengan tempat tinggi, altitude tinggi ni sejuk. Jarang-jarang video nak nampak muka aku banyak. Aku dah tak nak buat video apa, aku tunjuk muka aku. Nanti untuk contact tour guide aku letak dekat description. Setiap video, setiap part hampa boleh contact Rehan. Dia muda tapi dia muda ni syok sebab dia kreatif kan. Servis laju. Semuanya muka bakso. Tapi yang jalan kosong meletih ni. Siap ada anak lagi. Steady. Tapi okey lah. Kita buka bawah dah dia. Sudah? Kalau ada bukit ke kita buka bawah dah. Ramai yang baru turun tengah hari. Pagi pasal lagi lawa. Sebab ni ada kabus. Alhamdulillah dah sampai bawah dah. Bapak panas ni dah. Kita banyak kan kena ikan. Mau gojek. Tak mau. Mau naik van. Minyak apa ni? Oh, dia tak rasa orang dah. Mantap. Okay guys, settle. Tengoklah next destination mana. Mana ni? Kumpul hitam lah balik ni. Buka bateri, bawa tripod apa semua. Tengoklah. Sini aku sambung. Bakal berbayar. Ni orang kumpul dari hitam. So tengok lagi. Kita jumpa balik lah. Aku sambung. Ciao. So ni Bukit Cinta tapi view sama je. So kita pergi satu je lah. Ni berhenti minum je lah. Izzul, pergi sini kat kakak. Izzul pegang kakak. Abi. Dia apa? Kalau nak main dekat Izzul sudut minum. kursi. Jadi ini kursi belakang ni. Okay. Ni tahu aku panggil dia sekali. Jadi banyak ni dia. Sini mari. Boleh panas. Ikut luar sikit lah. Kak, akak. Sorry. Ada dia anak dia. Ada dia sebelah mana? Letak sini. Ya mak. Ya Allah, sedapnya. Tak gila ni. Ya Allah. Pakai putih macam pakai siap. Sampai kopi yang pakai ikan dia bawa. Dia kena nampak frame. Okay, tengok menu dulu nak apa? Dulu lah. Kau ambil menu kak?
Mau kopi susu dingin. Gelak. Ke cahaya daripada sana. Gamak-gamak. Kan? Boleh Angah beli kat atas tu lah besar kurang manis untuk semua. Duduk sini. Dia nak Okey, Isa duduk sini. okey. Ya, Isa duduk sini. Adik kedai padang ni. Padang tamak hak atas-atas hak lama-lama. Ikan tu. Okey. Bila dia sampai. Yes, usual. Cakap gambar orang. Tengok, kena record dia. Macam biasa. Gambar kita tak ada pun. Cakap gambar orang. Pan-pan sini. Jaga-jaga. Aku tahu. Okey. Okey dah. Dah. Jom, let's go. View cantik. Sekarang aku dah ada videographer baru. So jom. Sampai dah kenal dah nama Isu. Okay guys, ni dah sampai kedai katanya nasi padang. Buat ramai. Aku tak tahu nama apa. Sekejap kalau aku tahu lagi aku bubuh nama dekat. Yang sedap. Saya di sini. Jom guys, makan lagi. Okay guys, dah sampai kedai. Aku tak tahu kedai nama. Kedai nama apa? Nama apa? Teres Coffee. Ya, bukan Teres Coffee ya? So, okay, nama kedai aku tak ada sebut. Rumah Restoran Raja Minang Sibia Bia Harian tu. Nasi padang ni, tengok lah. Sedap. Macam TikTok nama je lah. Nak tahu location tu aku tak erti. Tak tahu. So tengoklah lagi. So kita menu tadi ayam sama hijau, hijau ubi dengan kuah rendang. Ikan lele. Makan guys. Hello guys. Okay. Mau macam ni. Kita akan video. Tadi nak ke Bukit apa tu? Lepas tu oh ni tadi lepas ni Bukit apa? Bukit lepas ni tadi Bukit Cinta Ini semua Bukit lah. Bukit Alhamdulillah sampai Bukit Burung. Kami dapat special parking bawah rumah Teduh. Alhamdulillah. So jom kita tahu kat Bukit Burung ni ada apa. Tak payah buat apa. Kalau lepas makan nasi jalan dengan panas lah. Okay, boleh. Okay, kita sudah sampai di Bukit Burung. Nampak view bukit. Pokok bunga matahari. Sana ada. Ya Allah, lawannya. So, kita dah sampai Bukit Burung. Panas tapi view lawa. Dengan ni jalan-jalannya peluh tangan juga bawah. So, jom lah kita tengok. Macam mana nak pergi kat Jabatan Gantung? Tu, pergi kat tu. Tu. Agak tinggi juga. Dok, kalau dia ada railing, aku tak apa. Ni sebab kosong Sebab dia kosong tu dia jadi Bukit Burung. Set. Allah lawannya. Okey, ambil gambar dulu. Lepas tu kita sambung balik.
Panas gila ni. Jadi pukul 2.30. Okey, jom musuh. Sini musuh. Dari sini. Sini. Tapi tu dah sana. Oh, jom. Kita dekat mak dekat. Walaupun kepanasan, kita punya tour guide still boleh dekat mak ni. Panas. Panas. Oh, ya Allah. Okey? Okey. Okey. Ya Allah. Okey, settle. Okey, belum? Wah. Tengok lah. Kita tengok nanti buat tempat yang aku pilih, aku bubuh lah. Kisah. Segi aku sembuh deh. Ni apa-apa. Okay guys, dah sampai ke masjid. Apa tak tahu, segi aku tunjuk. Nak jamak macam siap sebab Zohor dah masuk. Zohor masuk 12.54 dan ni 2.2. So, jom lah. Kita semayang dulu. Jalan-jalan juga, syarah juga. Kita ni hamba kepada Tuhan yang Esa. So, semayang. Assalamualaikum. Salam. So, jom. Semayang. Bawah. Telefon. Lekong. Bawa lebih hang tu. Buat bijak dah kau ni. Semayang lah. Sampah harus dibuang di tempat yang betul. Kena buat. Okay, habis. Dia ni ya? Mana ada? Yang lalu. Patung Seperti di tanah. Naga dengan DJ. Naga lekut. Tengok ni. Supaya tepi masjid. Semayang dulu. Susan tiga orang. Kita show masih jadi mesti apa? Ada. Kita lihat. Ini nama masjidnya ya? Masjid ini? Oh, okey. Bapak itu ketua. Oh, ini singgah saja semayang. Solat dulu. Oh. Alhamdulillah. Siap. Salam. Masjid selesai besar. Jadi, tak macam masjid lain. Tapi okey. Macam nak hujan nak. Bagus. Okey guys, siap. Solat jamak siap. Boleh tengok ni masjid. Musim belah ni. Sis tengok ni. Ini hujan turun, nampak belakang pokok. Di dekat apa tu patung Beraspati Nintano cicak dengan naga. Ini nak review patung tu. Nak review patung tu. Dah tadi aku baca. Dia kata. Nanti aku baca kisah dia aku bubuh tu. Nampak ingat ada penduduk saja tu. Kepala dan macam kucing duk berlawan tu. Merebut kuasa. Sini banyak Muslim lah. Area yang aku duduk hotel tu asal 99% semua asal semua Kristian lah. Semua Kristian. Dekat sini lah yang nampak Muslim sikit. Ni pun dah jauh lah daripada tempat kami duduk tu, Toba Village ni tu. Yang kira pusing pulau lah, Pulau Samosir ni. Ya. So apa-apa nanti dia sama balik lah. Ciao. Okay guys, settle yang
tengah menunggu pihak-pihak wanita. Laki-lakinya sudah siap sebab laki-lakinya simple. Yusuf, okey. Okey ke tak okey? Siapa nama Yusuf Nadi? Saya. Angkat tangan. Saya. Pandai. Jadi bersama balik lah. Okey guys, dah sampai danau Sidi Hodi. Danau ni tasik lah. Tapi tasik dah belah sana, kecil dah. Sudah dapat sampai dah. Tengok lagi. Tu. Kita masuk kebun orang. Ada orang tinggi sana Harman tu. Matahari. Tapi tak semua hilang. Ni cover dari pagi 7 bulan ni. So dah sampai Bukit Sidi Honi. Sidi Honi ya? Yes. View dia macam ni. Ni. Tengok dalam Google, ni realistik. So, Abang dah sampai. Kita dah sampai Sidi Honi Lake Danau. So, bagi ingatan dia tak tombol sebab tadi hujan. Takut lecak ataupun seluk lekat susah. So, jom. Dia ada view menarik, aku share. Okey, dah sampai Sidi Honi Danau Sidi Honi. View lawa. Tu dekat yang tu. Tengok, nak cakap dengan mak dia pula. Screenshot tu tadi. Ada. Nampak depa lah, tak ada depa. Tak ada depa tu okey. Ha? Apa? Habis dah. Dah lock lah. Okay, jom tengok apa yang menarik. Ada view. Ada kubah. Kubah gubi. Mas bila awak Itu dia. channel. Thank you guys, subscribe. So, jom ada channel ke? Yusuf channel. Cuk channel. Bagi channel Zat. Aku tahu guys spek hitam tapi spek aku jadi hitam kalau kena panas. Oh, lawa guys. Okey. Weh, dah weh. Mah. Anak pun duk elok ni. Mantap kali bu. Tak. Belakang ni. Dah cakap kat mak. Mana ada gemuk sikit? Ada salah satu baju. Dua jam abang sini kerja buat. Oh, weh. Lawa kan serius lawa gila macam kat New Zealand. Maybe tempat ni sejuk kot. Dengan ada tu incik-incik kerbau tu mana? Itu. Segi kalau ada menarik lagi aku sambung. Weh, pusing. Ini DJI. Ini 360. Osmo DJI yang 360. Bukan. Yang ni biasa punya, action cam biasa. Okay guys, settle. Panas tapi lawa. Ni cuba tengok lah dekat video tu. Yusuf. Yusuf cepat. 4K. Nadine, smile. Nadine, peace. Yusuf Nadine. Dia takut orang tengok dah. Semua berpozi. Tengok saya lah. Saya pipis tengok saya. Belum tengok. So. Ni tekat gambar. Yang ni tutup muka. Tu dia tengok cek gambar. Tu tekat gambar. Yusuf ada macam tak risau. Sebiji. Cepat ambil dah. Cepat. Yusuf. Tengok apa saya nak kat sini. Okay guys, settle. Tekat gambar. Buat video sikit apa yang betul. Medi dah tanya lah. Nak beli baju kat mana? So next. Tengok. Bawa cukup. Tapi Nak beli. Bawa balik. Lepas ni saya sini tu bawa sini. Waterfront Pergururan. Tepi kopi. Oh. Sini Yusuf. Batu-batu pasar untuk sunset. Tu
kembali ke hotel lah. So jom, nanti ada yang menarik aku sambung. Okay guys, dah sampai. Kita tahu dekat mana ni. Minum kopi kot. Dia dah ada yang punya. Itu sudah ada yang punya. Oh. Apa? Ni pun minum kopi ya. Oh, bukan samosir jadi. Sekejap, kita sambung. Okay guys, aku dah dapat tahu dah dekat mana. Waterfront Pangguguran. Mana di tepi tu kita nak pergi. Guys, kita minum kopi dulu. Kopi. Mana tepi kopi yang kita kan? Ya. Dah lama. Mana dah. Okey guys, kita minum kopi dulu dekat tepi kopi. Dia dah pusing. Dah tunggu dia baca sini meja sikit. Betul-betul tepi pasir. Okey guys, kita minum kopi dulu. Ini kopi dah. Dan harga untuk harga Malaysia apa kompok Ya, janganlah. Okey guys, dah dapat dah kopi. Semua tunggu makan ya. Mocha latte. Ini semua kopi, green tea ada, coklat ada. Makan dulu. Kita sama. Jadi ayam dah sampai. Makanan chicken taxi. Jom. Kita makan guys. Okay guys, settle makan. So ni dah nak undur balik ke apa tau, hotel. So ni baca lah. Ini so, kau tengok lah. So siap kan. Ada ni, ada politik ke apa atau main rasmi tu. Sudah bertutup jalan tu. Tadi kami masuk jalan ni. Bertutup jalan ni. Tadi boleh pergi straight, tapi sekarang dah tak boleh pergi straight. Ya, then boleh parking sana aja. Agak jauh lah daripada Hati-hati ya Pak. Medeput. Hai, tak Asia. Merayu. Ini benda. Okay guys, dah sampai apa tau? Pasir. Kita tengok sunset, tengok jalan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada weh. Tak. Set, laju. Sat. Oh, dah turun dah. Okay, kita turun. Dah turun dah. Tak. Betul lagi. Jom. Agak bahaya lintas ni. So tengok sunset tapi nampak macam oh sekali. Tengok sunset tapi nampak macam awan tebal. So tak nampak dengan sunset. Batu Pasar. Nama tempat ni Batu Pasar.
Jangan takut lagi dia lagi ni. Relax lah. Jangan buat cuak lagi. Merah. Dah. Jangan buat takut. Tak kita lagi ni. Relax je. Apa bang? Ya. Kau ni kucing. Mati dia pergi buka pintu. Tak ada apa pun kan? Pantai kan? Macam pantai kan? Tapi dia kata belum kan? Sebab kan? Okay guys, settle dekat apa tak nama tadi, Bukit Pasat. So ni dah view dah. Di kota ada sunset tapi awan tebal. Tadi nampak lah sikit. Adalah ni sangat. Tapi ni lawa batu-batu dah. Dia bukan pantai tau. Dia bukan ayak masin. Ni ayak payau, tasik. Lawa. So jom, bawah ni pun ada gua. Kau faham. Jangan buang sampah merata-rata. Bersih weh tempat dia punya pelancongan. Hai, Yobi lah. Banyaknya belam. Dah ni. Ni bawa YouTuber bro. Tu. Belam. Jom. Di sini naik ke atas. Mari. Hai, cuk mana? Lena. Tak sure dalam ni nampak ke tak. Okay guys. Okay, Alhamdulillah settle. Beli souvenir apa semua ni. Alhamdulillah boleh pakai MAE. Kalau hampa main sini, ada kedai boleh, ada kedai boleh. Lepas tu awas untuk video day 2 ni sampai sini saja. Kita sambung untuk day 3 esok lah. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Ciao.